Sebab murah lah tiap-tiap tahun ramai datang kat sini kak. Aku nak tunjuk kau satu pot beli kuih raya lah. Dekat Sungai Petai, Alur Gajah, Melaka ni. Ni Agro Bazar Al Zafran. Kurma, kerepek dan kuih raya. Memang tiap-tiap tahun aku datang sini tau. Lepas tu pun murah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dah 4 tahun abang datang sini bang Abang nak cik kerepek lah? boleh bang masuk. Kita ada 60 jenis kepek. 60 jenis kerepek? Nak Okey. kepek, kita ada kuih raya juga. Tak nak, abang nak beli kerepek Okey bang, ambil bakul bang. Alah macam tak biasa abang dah 4 tahun kat sini bang. Pilih. RM10 kan? RM10 semua RM10. Abang nak beli kerepek je? Betul ke ni? Beli kerepek je. Tahun ni aku nak borong kepek banyak-banyak. RM10 je bang. Kalau kat tempat lain dah RM12, RM13 ke RM15 pun ada Kalau kau nak tahu kerepek-kerepek dengan kacang-kacang dia ni lebih daripada 60 jenis kat sini. Kau pilih je rambang mata. Aku memang tiap-tiap tahun tau beli dekat Al Zafran ni. Dah 9 tahun dia beroperasi kat sini. Antara yang terlaris kek kukus dia ni. Lambat memang habis lah. Lepas tu kuih raya pun macam-macam jenis serendah RM13 tau kuih dekat sini. Kau boleh pilih yang moden ataupun yang tradisional. Customer tetap Al Zafran ni memang ramai. Kadang-kadang tu awal-awal dia dah borong. Jadi korang kena cepat-cepat lah datang kat sini. Bang. Ni kepek abang saya dah bungkus bang. Okey. Tu kepek ni abang ambil lah kuih. Sampai 10 bang kuih abang beli. Kata tak nak beli. Kau tengok dekat sini kuih cantik-cantik, nampak sedap-sedap macam ni tak nak beli. Memang tadi abang nak beli kepek. Bila dah masuk, kau tengok. Dah 4 tahun bang macam tu bang. Bahkan abang dah beli 4 dan kat atas kuih saya bang. Saya bagi abang bag free satu bang. Baik. Kedai saya punya Al Zafran ni macam biasa hantar dekat kereta. Dah boleh bang. Dah 4 tahun kan? 4 tahun 5 tahun pun boleh bang. Kena datang cepat ni, lambat habis.